Boleh sepi telur goreng ikan masin dalam 1 minit. Lepas tu mai tengok gopo tak kita bakar. Tomato, cili api, kacang panjang, bawang merah. Lepas tu ikan masin cuci ada leleh buh masuk kucing dia deh. Jangan lupa buh rasa ya. Tak dah sok berkoton dia agak-agak deh. Lepas tu becing sikit. Stakar boleh sudu gula deh. Lepas tu cicak sutong buh masuk deh. Tu kucai wi kakah cu rato molek deh. Ni tara ni boleh dah ni. Lepas tu mai tengok cara goreng pula deh. Mula-mula buh minyak. Minyak ni agak-agak tak payah banyak sangat deh. Lepas tu tunggu minyak panas molek dulu deh. Agak boleh dah kita ambil telur itu kucai saat ni buh masuk deh. Lepas tu kita goreng. Goreng kau-kau wi atau telur tu masuk lu sikit deh. Jangan ada kucai deh. Kita pun tak nak oyak juga tengok turut le klik nah cara goreng deh. Apa kalau pihak menu ni jadi tolong tekan like kecek kita tak dah. Telur ni kita goreng wi sampai kering dah. Wi atau kering sungguh kita belengah dak. Wi kering bos sedap makan dah. Ni tara ni boleh dah. Lepas tu saya kecak tengok rasa lah mana. Rasa sedap dengan mulut dah kan. Kita boleh lah tangguh buh pinggir dah. Ni kita nak rak atas nasi dulu dah. Jadi nasi putih, telur goreng ikan masin. Mudah-mudah pi nak terawak boleh kita dah. Tak faham mana boleh komen masuk dalam video ni dah.